menggunakan stainless steel keseluruhan. So ini adalah sub ataupun long sub. Okey, yang ini bahagian belakang. So kadang-kadang boleh tengok dia boleh masuk lah macam tu. So yang ni depan, kalau dia tolak ke depan berarti kereta roda belakang ni akan berjalan lah. Kalau dia tolak ke belakang, ni tolak ke belakang, maksudnya bahagian ini tolak ke belakang, dia akan lock tayar ni katakan. So mudah-mudahan perkongsian saya dapat memberi sedikit ilham pada rakan-rakan yang ingin membuat dig sendiri daripada stainless steel macam tu kadang-kadang. InsyaAllah saya akan pasang saya punya dig ini untuk tunjukkan sama ada berfungsi ataupun tidak.